Salam sejahtera dan selamat pagi. Sebelum saya meneruskan lagi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Enjahars Analytisius. Saya berusia 16 tahun. Saya merupakan anak didik SMK Bertemau yang terletak di Teluk Tempoyak. Kod sekolah saya ialah PEA 3035. Hari ini, saya ingin berkongsi tentang buku yang bertajuk Ulat Bulu Berbisa. Buku ini ditulis oleh Nurul Azila dan mengisahkan asal-usul bisanya ulat bulu. Cerita diawali dengan berkumpulnya haiwan-haiwan di tepi sungai untuk menyaksikan gajah dan ular sawah beradu kekuatan. Sebelum memulakan perlawanan, sang kancil sebagai pengadil menyuruh ulat sawah untuk memuntahkan bisanya. Ulat sawah pun memuntahkan bisanya ke sehelai daun. Supaya bisa tersebut tidak dipijak oleh sesiapa, ulat sawah memerintah ulat bulu untuk menjaga bisanya. Setelah itu, perlawanan antara gajah dan ulat sawah pun bermula. Semasa ulat bulu menjaga bisanya ular, tiba-tiba datangnya seekor tikus dan terlanggar daun yang berisi bisanya ular. Daun tersebut terbalik dan terkena badan ulat bulu. Ulat bulu merasa kesakitan kerana bisa tersebut terlalu kuat baginya. Ulat bulu menggulingkan tubuhnya ke atas rumput untuk menahan kesakitan dan kegatalan. Semasa ulat bulu menggolekkan badannya, tiba-tiba datang seorang budak lelaki yang secara tidak sengaja terpijak dirinya. Kaki budak tersebut bengkak. Budak lelaki tersebut menggosokkan kakinya ke atas tanah. Ulat bulu merasa heran. Sebelum ini, tiada sesiapa yang merasa kesakitan semasa terpijak dirinya. Mungkin kerana bulunya yang menjadi keras kerana menerima bisa dari bisanya ular. Ulat bulu merasa gembira kerana dia mendapatkan bisa dari bisanya ulat sawah. Dengan merasa bangga, dia berjalan dengan gembira di hadapan semua haiwan. Terdapat pelbagai pengajaran yang dapat kita ambil dan dijadikan ikhtiar dalam buku ini. Sebagai contoh, jika kita diberi kelebihan, maka manfaatkanlah dengan bijaksana. Jika dibandingkan dengan buku lain, buku ini menarik perhatian saya kerana ia mendapat plot yang menarik. Sebagai contoh, pada awal cerita, ia hanya melibatkan haiwan, tetapi pada akhir cerita ia hanya melibatkan seorang manusia, iaitu seorang budak lelaki. Sebelum saya mengakhiri pembicaraan ini, izinkan saya melafazkan sebuah pantun. Melati kuntum, tumbuh melata. Sayang merebah di pohon cemara. Membaca itu amalan mulia. Sematkanlah ia di dalam dada.
Sekian, terima kasih.